test dia punya resistance normal. Bila kita test direct, magnet dia agak lemah. Dia dah makan banyak juga ni. Okay. Bahagian yang paling kami menyampah nak buat. Ada tak cara paling mudah nak buat benda ni? Sila komen. Okay, kita test pula direct. Dah masuk. Ini pun semua dah siap pasang. Ya, tak masuk tu. Oh, dah. Saya membantu. Kita masukkan minyak baru. Jadi kita tambah 80 ml. Yes, kita dah masuk ikut spek. Jadi kita boleh hidupkan. Kita dia berfungsi dengan baik.